Tak seperti mana yang disebut. Okey, ini aku nak balas balik lah berdasarkan video, daripada KSP menjawab soalan itu, kenapa bujang dah tak menerima lagi STR. Aku mengharapkan jawapan yang lebih lagi, tetapi KSP dia tak jawab soalan ni yang betul-betul sempurna. Okey. Kalau ikutkan, aku haraplah jawapan dia macam, sebab kita rasa bujang ni mungkin ada kurang peruntukan kepada bujang, sebab kita tahu ada orang kata bakal di-announcekan oleh kerajaan bantuan lain kan, peluang lain ke kan, digantikan ke macam tu, sepatutnya macam tu lah, ataupun kurang peruntukan sebab kerajaan dah tak ada duit. Okey, boleh cakap macam tu je, tak menjadi masalah. Tetapi jawapan dia, pada peringkat permulaan tu dia jawab, kategori bujang ni sebenarnya dia dapat jumlah yang sama. Tidak. Dia tak dapat jumlah yang sama. Jumlah yang sama itu adalah jumlah STR RM600. Dan dia juga sebagai penerima STR akan dapat SARA. Betul? RM50. So, kalau diikutkan, STR dia dapat, SARA pun dia dapat. KSP tak boleh jawab jawapan macam tu. Sebab STR tu dah tak ada langsung. SARA itu yang RM50. Dan statement yang kedua, dia bagi alasan RM50 at least dia dapat setiap bulan. Ya, of course. Kalau STR 2025, dia memang akan dapat SARA RM50 setiap bulan. Betul? Kelebihan juga bagi mereka yang ada dalam daftar kasih. Dia dapat ekstra di situ. Dan STR akan dapat juga. Kan, maksudnya setiap fasa RM150 kan. Dia dapat at least dapat advance lagi daripada yang 2026. So, kalau kau tengok dia punya video explanation ni, sebenarnya tak menjawab persoalan pun apa yang aku ada tunjuk tadi lah. Yang aku stage ke duet? Aku lupa. Aku stage ya. Bagi aku lah, dia tak menjawab kepada persoalan kenapa kerajaan tak membuatkan STR bujang kali ini tak diterima. Hanya SARA sahaja. Dan jadi satu lagi alasan sebabnya 10,000 kedai. Kan, banyaklah. Maksudnya banyaklah peluang. Tetapi itu mungkin ada certain kategori bujang memerlukan duit itu untuk pembayaran selain yang 10,000 kedai ni. Mungkin pembayaran tu dari segi bil ke, ada ke 10,000 tu yang terlibat? Tak kan? Isi minyak tu ada ke? Tak ada kan? So maksudnya benda ini pun tak menepati kehendak mungkin kategori bujang. Bukan orang kata wajib lah, tetapi kalau nak mengatakan jawapan kepada persoalan itu, tidak sama sekali sebenarnya menjawab. Korang sebagai kategori bujang, apa korang boleh komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.